Kalau X-ray tu air jatuh pun tak adalah teruk. Kalau takut bedah hati yang takut. Bila kata bedah takut. Saya dah operation salin ada. Operation. Dia kurang darah aku. Selalu tak termasuk darah. 3 bulan masuk darah. Sini ya, masuk darah. Jadi kita kalau dah kurang darah, oksigen tak sampai, kita lupa. Jadi kita sekat dan kita tak boleh ingat apa yang kita buat. Jadi kena dua beg pagi ni masuk abang datang balik 2 beg. Kalau tu banyak 2 beg. Tak tunggu pagi petang. Dia kata oksigen tak sampai. Oksigen tak sampai ke otak. Lagi 8 lah nombor acik. Nombor acik lagi 8. Mana? Kan nombor acik 10-28 kan? Lagi 8. Oh, ada. Dia seorang tu. Habis memang check up sini lah. Check up sini lah selalu. Tak. Bawah, klinik kat bawah. Klinik kat bawah. Aku nak buat kat sini. Buat hari ni kat sini. Buat kat sini. Masuk ward tak? Tak ada. Masuk ward tu lepas bulan 10. Lambat. Tu yang operate yang perut tu. Perut. Sakit apa kat perut? Salah makan. Banyak makan. Makan apa banyak? Itulah. Banyak makan. Makan tak apa-apa. Tu kena. Kena lah. Tu tak kena buat duduk hospital lah. Duduk kat ward. Tak ada. Hari ni bahu je cik. Dah siap saya balik. Macam tu. Kalau kata ni naik ward lah. Tak, yang naik ward tu bulan 10. Bulan 10. Sekarang bulan 5. Mengaji. Ni nak duduk hospital ni mana? Kena masuk ward tu yang tak lalu. Kenapa? Aku tu bahasa macam tak ada apa. Hospital ni cantik. Kita kena pergi hospital Kuala Lumpur. Jaga kawan saya. Memang buruk ah. Toilet buruk. Memang buruk sangat-sangat. Ni cantik tak ada apa. Hospital dulu. Sebelum hospital Ampang buka, cik buat rawatan di hospital Kumpul. Bila start mula buka hospital Ampang ni, baru pindah kemari. Jadi semua baru. Hospital Kumpul mana lama. Dah tu. Jadi kita kata bagus sini lagi. Hospital dia baru. Doktor pun bagus. Saya tu yang doktor yang paling yang mula-mula Mr. Ampang dia buka. Saya dengan dia dia dah berhenti dah. Dia yang paling besar sekali. Sekarang dia dah buka tu. Dia putih di sini. Dia bagian darah. Dia buka klinik di sini. Ini belah Kumpul sana. Sekali dia ada datang sini, ada cek sakit kes makcik ni kurang darah. Orang kata kita pun dah berumur masa masuk hospital sini sampai sekarang. Buat sini saya layak pun nak hospital tapi tak nak sini juga. Acik tu mana? Mana Batang Kali. Batang Kali kat mana? Dekat Genting. Bawah Genting. Faham. Genting dekat Selangor lah. Dekat ni apa Rawang. Oh, Selangor. Selangor. Kat atas Genting ni Kali. Kan bawah tu Batang Kali. Tak tahu. Oh, tak tahu. Oh, tak pernah sampai. Genting Island. Genting Island pernah. Genting Island pernah lah. Pernah. Bawah tu. Tak perasan. Tak tahu. Dia kalau Batang Kali tu
Satu ke utara, marah ke utara. Dia dekat dengan kubu. Tak? Kubu tahu? Tahu, itu tahu. Habis kita orang duduk situ lah kat Batang Gali tu. Dia kat atas tu genting. Genting lepas tu kol kubu. Dekat je. Tapi pagi aku pagi subuh aku jauh. Itulah dia nama Batang Gali kat mana Batang Gali. Liam. Ulu Jam tahu? Liam atas sikit lah Batang Gali. Okey. Kan dia rawang. Ulu Jam dah dekat dengan Gombak dah. Dekat Gombak. Liam. Itulah duduk KL. Lepas tu abang ada pencen pindah ke sana. Lagi jauh nak ke hospital. Kumpul kat Ampang. Sekarang ni lagi lah penumpang nak kumpul. Masih check up. Inilah hospital. Mula-mula dibuka. Buat rawatan di sini. Doktor pertama yang pertama kali. 022 78. Dia mula-mula sudah kumpul buat rawatan. Lepas tu bila dibuka setampang tahu dia buat di sini. Tahun setampang. Jadi saya lagi anak-anak semua kumpul. Setampang tak ada tempat salin di hospital. Tapi tak dapat sini. Hal kumpul. Sakit itu sini. Start hospital ni dibuka. Sampai sekarang. Doktor punya pencen. Ni doktor baru. Doktor dah pencen sekarang. Doktor mula-mula sekarang doktor perempuan. Doktor Jamilah. Sekarang dia buka klinik dia. Dekat sana Damansara. Dia dekat Damansara. Dia buka klinik dia sendiri. Ayolah, ada satu kosong 78 lah betul. Sekarang ni ada kerja baru kerja. Kerja. Kat mana kau? Tu duduk dengan family ya. Ada anak lah. Ada. Berapa anak-anak? 4. Ramai lah. Ada kerja anak kerja tu. Kat situ ada ni. Jiran tu dia memang boleh jaga budak. Hantar kat jiran lah. Ramai lah anak. Ramai lah. 4 tu ramai. Adik saya 6. 4 tu biasa je. Biasa je. Makcik pun 4 lah. Biasa je 4 tu. Cucu ramai lah sekarang. Orang 4. Orang dulu. Anak saya 10. Sama lah cucu 10. 10 cucu. Besar-besar lah. Sikit-sikit. Habis cucu pun Alhamdulillah lah anak-anak saya sulung cucu universiti. Perempuan. Masuk universiti. Yang lain semua masih lagi sekolah. Sekolah menengah, sekolah rendah. Kecil-kecil ni. Merangkak. Cucu belah. Cucu. Orang 4, orang 6, orang 5. Seronok dengan cucu-cucu. Yang besar-besar lah. Yang sebelum tu masih lagi kerja universiti, lambat kahwin. Lupa lah ni. Dia nak masuk universiti, dia dapat duit ITM. Itu yang sebelum, cucu yang sebelum. Lambat nak kahwin. Kahwin awal buat apa? Buat apa kahwin awal? Dia nak belajar. Biar je. Makcik kata cucu pun dah ramai perempuan dan sekolah menengah. Yang kecil-kecil lah. Ada yang kecil.
Seronok sekali berkumpul dengan cucu dah belah-belah. Kita lagi nak 4. Dua lelaki 24. Yang perempuan seorang ni. Anak dia 5. Semua ada 4. Semua ada 2. Semua ada cucu pun dah belah. Kadang yang masuk di situ pun kahwin. Habis belajar, mana tahu dia nak tak bertahu. Tak ada apa kan habis belajar. Dia kata dia nak belajar. Sekarang diploma pun tak laku. Kita kena ada sampai ijazah. Ijazah baru laku. Hati yang mana lelaki kecil ni mana susah. Ramai cucu kalau berkumpul nampak lelaki 24 berkumpul ni cucu dia berbelah-belah penuh dah bawa penuh itu kosong pula. Sekali kalau dia orang balik kali tu dah bawa yang besar yang kecil dah bawa. Tapi dengan seronok lah ada cucu kat sini rumah. Ini 5, orang ni 3, orang ni 4. Selesai sekolah anak dia masuk universiti. Semua tak ramai kita ni dengan cucu dengan anak seronok lah. Kalau atas bawah rumah penuh, atas penuh, bawah penuh. Masing-masing ada yang kecil-kecil, ada yang besar. Yang kecil sekali lah cucu. Dia boleh ni lah. Dah pakai buntut angkat dia kecil sekali. Yang kedua akan dibalik pening. Ini 10. Dulu saya jaga budak ramai lah, ramai kecil-kecil ada yang besar. Sekarang ni bila cucu pula ada apa ni okay. Yang kecil sekali bos sekarang ni tengah-tengah orang kata nak golek-golek ni kecil sekali, kecil yang 10 kan. Yang sulung tu dah masuk universiti perempuan masuk universiti ITM tu. Yang sulung cucu yang sulung masuk ITM. Yang kata dia dah ramai hari kalau kumpul orang ni 4 orang ni 3 pening tu yang besar tapi ramai seronok. Kita melayan cucu-cucu tak boleh melayan orang lain. Dia tujuh tak siap lagi satu. Masih tak lalu pagi-pagi dah keluar dari rumah sampai sini biasanya. Sebab dulu tu saya duduk kumpul operasi polis. Lepas tu abang ada pencen dah berhenti kerja, ajak duduk kampung. Duduk jugalah batang gali. Pernah sampai? Tak pernah sampai. Lalu je lah. Lalu. Sebab pergi Genting tu pernah lah. Tu cik mana tu? Kejap je. 8 counter 1